Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak petik daun pecah kaca atau keji beling di pokok dia. Yang ni saya tanam dekat luar macam ni, terdedah macam ni. So akibat dia punya daun dia ni kena makan serangga lah. Macam ni kan. Habis kena makan serangga. Siput pun ada makan juga ni. So jadi masalah lah kalau kita nak dapatkan daun dia So satu lagi untuk mengelakkan tu, saya tanam dia dalam botol macam ni supaya daun dia ni tidak dimakan serangga lah. Ni botol minuman yang saya gunakan untuk melindungi pokok pecah kaca ni. Ni bekas botol minuman yang saya ambil. Biasanya untuk tu kita buang dia punya ni lah, macam tu, supaya botol tu bersih dan dia cahaya dapat masuk lah. Untuk kegunaan dia, saya kena potong bahagian yang bawah ni dengan gunting je. Lepas tu kita boleh serungkupkan atau lindungkan pokok yang kita tanam tu dalam botol ni lah. Ni untuk peringkat permulaan dia macam pendek sikit. Tapi kalau untuk dah besar macam ni, so kita kena ada saiz yang double lah, macam ni, untuk pokok yang besar sikit. So maknanya botol ni kita kena sambung lah So kita ada dua yang ni. Saya ambil dua, saya tunjukkan macam mana cara nak buat. So yang ni kita potong juga. So yang sini kita kena potong juga sebab kita nak sambungkan dengan satu lagi botol kan. So bahagian atas botol ni dia macam rincung sikit, jadi kita boleh satukan dengan yang asal ni. So kita dapat botol yang panjang macam ni lah. Jadi kalau kita serungkupkan pada pokok ni, dia dapat tinggi lah. Saya nak tanam pokok pecah kaca ni dalam botol. Dia simple je. Ni macam pokok yang kita nak tanam kan. So kita potong kat sini. Lepas tu kita pacakkan je lah dekat tanah yang sini yang ada pasu ni. Macam tu. Lepas tu kita serungkupkan, lindungkan dia dalam, kita masukkan dia dalam botol macam ni. Kita tekan lah. Kita siram air daripada atas ni. InsyaAllah dia akan hidup dengan subur lah. Okay, sekarang saya nak petik daun ni untuk buat teh Ambil daun yang geduk-geduk lah. Ini macam pucuk atas ni saya tinggalkan. Ini pokok yang dari dalam botol tadi. Daun dia agak kecil sikit. Saya buka yang ni. Ambil yang ni. Daun dia besar sikit dan daun dia bersih Okay, ni yang saya dah ambil dari sini. Yang ni pula.
rendah sangat, kita tutup dia lah. Boleh sebut tambah ni. Ni daun-daun yang kita dah petik pada hasil tanaman kita ni, banyak juga dapat. Saya nak guna untuk buat teh. Bersih satu-satu lah daun. Dia tak kotor sangat sebab kita tanam dalam botol kan. Ini dah bersih, kita boleh teruskan air dia. Dia dah kering sikit, nanti kita masukkan dalam air fryer untuk kita keringkan. Kita nak keringkan daun ni dengan menggunakan air fryer supaya dia cepat kering, dan kering dia tu sampai jadi rangup. So dia ada bekas ni, so, kita letakkan daun ni dalam bekas. So, kita kena tutup gas ni yang ada daun ni dengan menggunakan aluminium foil. Kita tebuk lubang sini supaya angin dapat keluar. Kita dah siapkan untuk bahagian atas. Kita masukkan dalam air fryer ni. Kemudian kita set dia pada suhu yang paling rendah. Paling rendah sekali. Dan kita on lah. Kita dah keringkan lebih kurang 1 jam. Kita keluarkan daripada air fryer. Daun ni cantik, rangup dan hijau. So, kita nak pack dia untuk jadikan teh. Kita isikan daun ni secukupnya dalam gucang ni, lebih kurang setengah untuk cukup sekali minum lah, satu bancuhan. Ini lebih kurang macam ni. Kita sumbatkan dalam gucang ni. Lepas tu kita ikatkan atas dia ni. Lepas tu kita hancurkan lah supaya senang kita buat teh. Mudah dia larut kalau hancur. Kita nak rasa teh yang kita buat, masukkan di sini dan kita letakkan air panas. Kacau sikit, kita tenggelamkan teh ke bawah supaya dia cepat larut. Teh yang kita sediakan pun dah jadi. Ini warna dia agak kekuningan sikit. Bau dia, aroma dia harum. Harum. Tak rasa. Tawar tawar tapi menyegarkan. Okay, harap-harap khasiat dia kekal, kita dapat menikmati khasiat yang ada pada air ni.